Hari ini dalam sejarah. Tanggal 7 Mac 2004 merakamkan satu detik bersejarah di Air Keruh Melaka apabila Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi hadir bagi merasmikan pelancaran Yayasan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS dan Perhimpunan Pelajar Bersama Pemimpin. Majlis ini menjadi manifestasi penting dalam memperkasakan agenda pendidikan dan kebajikan mahasiswa melalui penubuhan Yayasan GPMS yang disempurnakan menerusi gimik pukulan gong sebagai simbolik pelancaran rasmi. Ketibaan beliau turut disertai oleh Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Ali Rostam bersama barisan kepimpinan serta para pelajar yang menjadi aspirasi masa depan negara.